Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Tibalah giliran saya, Nur Hadayah binti Ahmad, Pegawai Psikologi dari Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar, Jabatan Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UTM, untuk menyampaikan modul ke-7, Asas Pengurusan Acara Korporat dan Protokol. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada isi kandungan modul ini. Untuk makluman semua, di dalam modul ke-7 ini, ia mengandungi 19 perkara penting yang berkaitan dengan asas pengurusan acara di UTM, yang mana semuanya boleh dilihat di dalam slide yang saya paparkan ini. Jadi banyaklah perkara yang kita akan bincang dalam modul ini nanti. Baik, seterusnya kita masuk kepada pengenalan modul. Jadi modul ini disediakan sebagai panduan asas berkaitan pengurusan acara korporat serta tata cara protokol dalam pelaksanaan program atau majlis yang dianjurkan oleh pelajar UTM. Kemudian, apakah objektif modul ini disediakan? Ada 3 objektif utama, iaitu yang pertama, untuk memberi panduan kepada pelajar berkaitan perancangan dan pengendalian acara korporat. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kemahiran penyelarasan dan pelaksanaan program secara sistematik. Dan yang ketiga, bagi memastikan pengurusan majlis mematuhi standard protokol universiti dan amalan terbaik pengurusan majlis. Jadi itu antara tujuan utamalah modul ini disediakan. Baik, kita lihat kepada perkara yang ketiga, iaitu panduan awal perancangan program. Jika kita lihat pelajar-pelajar sekalian, panduan dan polisi, panduan awal perancangan program ni disediakan adalah untuk memberi panduan langkah demi langkah bagaimana sesuatu program ataupun acara itu hendak dilaksanakan oleh pelajar. Apakah kepentingan panduan awal ini? So di sini kita letak 5 kepentingan. Yang pertama, perancangan program tu lebih teratur dan sistematik. Dan yang kedua, memudahkan koordinasi antara penganjur dan pihak yang berkaitan. Ini antara kepentingan perancangan program. Dan yang ketiga, kita nak pastikan berlakunya pematuhan protokol dan polisi universiti dalam setiap perancangan program. Dan yang keempat, kita nak meningkatkan kualiti penganjuran program. Mungkin bagi tahun 1, pelajar tahun 1, belajar buat program ni ada sedikit perkara-perkara yang berlaku yang perlu tambah baik. Jadi semakin lama, kualiti peningkatan penganjuran program tu akan dapat ditingkatkan bila kita buat perancangan program yang sistematik. Dan yang paling penting adalah perancangan program yang awal boleh memelihara image dan credibility universiti. Jadi bagaimana pelajar nak buat perancangan program? Di sini saya paparkan panduan langkah demi langkah bagaimana sesuatu pelaksanaan program tu dirancang. Yang pertama sekali yang paling penting, pelajar perlu layari portal events.utm.my. Jadi di situ nanti bila dah layari seperti mana di gambar ni kan, saya letakkan, kita pilih di situ ada events kit at UTM. Kemudian seperti di paparan gambar ni, events kit at UTM ni merupakan kit acara rasmi yang menyediakan panduan komprehensif mengenai pelaksanaan program dan majlis di UTM selaras dengan protokol, polisi dan garis panduan penganjuran Universiti Teknologi Malaysia. Jadi yang ketiga, bila kita dah buka events kit at UTM ni, kita boleh teliti panduan yang disediakan bagi memahami keperluan pengurusan program dan majlis di UTM. Dan yang keempat, antara yang penting, kita kena kenal pasti sama ada program yang kita laksanakan tu dikategorikan sebagai acara utama
atau acara korporat berdasarkan garis panduan yang disediakan. Jadi pelajar perlu pilihlah yang mana satu kita nak tengok acara utama, dan kita tengok senarai apa yang dikategorikan sebagai acara utama dan acara korporat, kerana polisi dan tata cara dia sedikit berbeza. Yang kelima, rujuk dokumen contoh atau cara, protokol dan tempat berkaitan sebagai panduan dalam merancang serta melaksanakan program. Dan yang terakhir, kita kena pastikan semua urusan pengurusan program mematuhi standard protokol universiti dan amalan terbaik penganjuran majlis. Jadi antara perkara penting yang saya notakan di situ adalah penentuan kategori program pada peringkat awal amatlah penting bagi memastikan penggunaan protokol, susunan majlis dan keperluan pengurusan yang bersesuaian. Itu sebabnya para pelajar perlu pilih antara acara utama ataupun acara korporat bagi program yang dilaksanakan. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkara yang keempat dalam modul ni. Yang keempat adalah garis panduan dan polisi pengurusan majlis universiti. Apakah perkara keempat ni? Iaitu garis panduan ini menerangkan peranan penganjur, proses pengurusan majlis, keperluan jemputan atau cara, protokol, hal-hal keselamatan, jamuan, publicity dan aspek teknikal yang perlu diberi perhatian dalam penganjuran program. Jadi di situ kita lihat di bawah ringkasan perkara utama, kita ada 7 perkara yang dibincangkan dalam hal ini. Namun walau bagaimanapun, kita nak pergi kepada perkara penting. Rujukan awal kepada garis panduan ini dapat membantu penganjur mengelakkan kesilapan protokol, memastikan kelancaran program dan meningkatkan profesionalisme penganjuran. Jadi tadi seperti mana slide sebelum ni, kita ada bagi tahu berkaitan dengan Evenskit UTM, di mana dekat sinilah antara perkara garis panduan dan polisi pengurusan majlis universiti boleh dimuat turun daripada portal events.utm.my. Dan antara perkara penting dalam perkara nombor 4 ni adalah apakah dia peranan dan tanggungjawab utama sebagai penganjur. Jadi kita ada 5 peranan utama. Sebagai penganjur, kita perlu memastikan program kita ni mematuhi tata cara, protokol dan polisi UTM. Ia tidak boleh dilakukan secara sambil lewa ataupun sembrono. Yang kedua, perlulah kita ni sebagai penganjur merancang dan menyediakan dokumen serta atur cara dengan teratur. Sebab tu ada beza antara tentatif dengan atur cara. Tentatif tu dibuat untuk kita rancang program kita dan semestinya dia akan ada perubahan dari semasa ke semasa. Atur cara program adalah perkara yang hampir muktamad dan itu yang dijadikan sebagai panduan pada hari pelaksanaan majlis. Dan yang ketiga adalah penganjur perlu menyelaras keperluan logistik, tempat kita nak buat program, mungkin ada pengangkutan, teknikal, peralatan yang diperlukan dan semua sumber kita kena selaras dengan cekap. Sumber-sumber tu termasuklah peruntukan kewangan dan perbelanjaan dan sebagainya, supaya apa yang kita belanjakan mematuhi garis panduan kewangan dan juga tidak melebihi daripada peruntukan yang telah ditetapkan. Yang keempat, penganjur perlu memastikan keselamatan dan kelancaran program sepanjang pelaksanaan. Ini semua perlu diambil maklum dan diambil tindakan. Dan akhir sekali yang kelima, mendapatkan kelulusan dan kerjasama daripada pihak berkaitan. Ini perkara ni termasuklah nanti penganjur perlu membuat mesyuarat, perlu membuat raptai majlis dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkara yang kelima, iaitu senarai semak yang ringkas berkaitan dengan acara korporat. Setelah memahami garis panduan dan protokol penganjuran majlis, pelajar hendaklah merujuk senarai semak ringkas acara korporat yang disediakan dalam Evenskit at UTM. Yang ini pelajar boleh muat turun, kemudian dijadikan sebagai satu panduan ringkas dan kita boleh tandalah
perkara mana yang kita telah laksanakan dan belum lagi kita buat supaya dapat kita jadikan panduan dari semasa ke semasa. Jadi apakah fungsi senarai semak ni? Ia berfungsi sebagai alat pemantauan bagi memastikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan program telah kita ambil tindakan sama ada sebelum program ataupun semasa pelaksanaan dan selepas program berlangsung. Jadi dalam hal ini, apakah fungsi senarai semak ni? Senarai semak ini berfungsi sebagai dokumen kawalan projek dengan menandakan status tindakan bagi setiap perkara agar semua keperluan program dapat diselesaikan mengikut garis masa yang ditetapkan. Nanti saya akan tunjuk selepas ni bagaimanakah sebenarnya senarai semak ni. Dan yang kedua, melalui senarai semak ini, penganjur dapat menyemak status setiap keperluan program secara sistematik. Sebab kalau kita tak lihat senarai semak, akan ada perkara yang tertinggal, dan paling kita takuti adalah perkara yang kita tertinggal tu boleh mencacatkan pelaksanaan majlis. Dan senarai semak ni boleh mengurangkan risiko keciciran tugasan serta memastikan program dilaksanakan mengikut standard universiti. Perkara penting yang perlu kita ambil berat adalah senarai semak ini membantu penganjur mengenal pasti keperluan yang memerlukan semakan atau sokongan daripada Pusat Komunikasi Korporat UTM atau nama ringkasnya PKK, seperti reka bentuk grafik, media, promosi, teks ucapan, juru foto rasmi dan publicity program. Dan perkara yang penting adalah kelulusan dan semakan berkaitan melibatkan acara korporat yang melibatkan pejabat strategi dan hal ehwal korporat. Jadi di sini kita nak lihat juga dalam perkara nombor 5 ni ada perkara-perkara lain yang pelajar semua boleh ambil maklum bahawa semua rujukan penganjuran acara dan protokol adalah disediakan oleh Pusat Komunikasi Korporat UTM. Ya, sebenarnya PKK UTM menyediakan pelbagai perkhidmatan. Kalau kita lihat di slide ni ada 8 perkhidmatan di mana pelajar boleh saja hubungi pejabat-pejabat yang terlibat ni, unit-unit yang terlibat ni untuk memohon bantuan ataupun memohon konsultasi berkaitan dengan penganjuran sesuatu majlis. Jadi yang paling penting, permohonan hendaklah dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan dan pelajar perlu menghubungi PKK UTM untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut. Rujukan penganjuran acara dan protokol akan diberikan oleh pihak Pusat Komunikasi Korporat UTM. Jadi ada 8 perkara ni, jadi bolehlah diteliti satu persatu. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, inilah rupa senarai semak acara korporat. Jadi perkara ini juga saya dan rakan-rakan pegawai di BAPP membuat semakan yang tertera di dalam ni supaya dapat kami pastikan semua perancangan program dapat dibuat mengikut timeline dan tidak ada satu pun perkara yang tercecir yang boleh menyebabkan terjejasnya kelancaran pelaksanaan program. Jadi senarai semak ini perlu kita tandakan status tindakannya bagi setiap perkara agar semua keperluan program dapat diselesaikan mengikut garis masa yang ditetapkan. Dan jika ada apa-apa sahaja persoalan, bolehlah dirujuk kepada pegawai BAPP sendiri ataupun Pusat Komunikasi Korporat UTM. Okey, jadi ini antara perkara yang kita perlu ambil berat dan kita laksanakan dalam perancangan pelaksanaan program. Selanjutnya kita pergi kepada perkara yang ke-6, susunan protokol persekutuan. Jadi ketika kita buat penganjuran majlis ataupun acara, pasti ada tetamu kenamaan yang kita jemput sama ada di dalam UTM atau dari luar UTM. Jadi program yang melibatkan tetamu kehormat, kenamaan, pegawai kanan kerajaan, wakil kementerian, agensi kerajaan atau pemimpin universiti, penganjur hendaklah membuat semakan melalui susunan protokol persekutuan melalui rujukan rasmi yang disediakan di portal events@utm.my, yang mana langkah ini penting untuk memastikan semua urutan protokol dilaksanakan dengan tepat mengikut hierarki dan
susunan rasmi yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tujuannya adalah semakan protokol ni dibuat untuk menjaga ketepatan susunan kehormatan tetamu. Ya. Kemudian memastikan penghormatan diberikan mengikut kedudukan rasmi. Yang ketiga, nak jamin kelancaran perjalanan majlis dan imej profesional universiti dan mengelakkan sebarang protokol atau etiket rasmi kerajaan dilanggar. Okay, jadi itu adalah imej universiti. Jadi contoh situasi yang memerlukan semakan protokol. Contohnya program yang kita laksanakan ni dirasmikan oleh menteri, timbalan menteri atau ketua setiausaha kementerian. Kat situ ada protokol yang berbeza. Setiap aras kenamaan tu, tingkatan kenamaan dia ada protokol yang berbeza. Dan program tu melibatkan pegawai kanan kerajaan, persekutuan ataupun negeri atau majlis yang dihadiri oleh pimpinan kanan universiti ataupun majlis menandatangani memorandum, pelancaran, communication atau acara rasmi universiti. Sekiranya kita ada keraguan berkaitan susunan kenamaan, protokol tetamu kehormatan, maka pelajar adalah sangat disarankan mendapat nasihat daripada Pusat Komunikasi Korporat atau merujuk kepada protokol universiti sebelum jemputan dan atau cara protokol dimuktamadkan. Ini perkara yang penting untuk diambil maklum. Perlu awal lah, sebab tu perancangan program ni perlu 2 bulan lebih awal. Ya? Dan apabila kita tengok kepada timeline tu, masa garis masa kita tu, dari semasa ke semasa, kalau kita rancang lebih awal, maka lebih mudahlah untuk kita melaksanakan semua tugasan ni. Dan saya tunjuk sedikitlah laman web rasmi bahagian istiadat dan urustia persidangan antarabangsa berkaitan dengan rujukan rasmi protokol persekutuan. Jadi perlu kita rujuk kepada garis panduan yang sah dan terkini untuk memastikan pematuhan protokol bagi meningkatkan profesionalisme pengujuran majlis kita. Ya, sebab jika ada berlaku pada ketika kita buat program tu kesilapan dan sebagainya, itu akan mencacatkan imej universiti. Okay. Kemudian kita nak lihat perkara yang ketujuh, panggilan hormat dan kaedah penggunaannya. Penganjur hendaklah menyemak panggilan hormat dan gelaran rasmi tetamu sebelum menyediakan surat jemputan, kad jemputan, teks ucapan, buku program dan skrip pengacara majlis. Langkah ini penting bagi memastikan penggunaan gelaran adalah tepat serta mematuhi etiket protokol rasmi. Jadi dalam hal ini, penganjur perlu memastikan semua panggilan hormat digunakan mengikut kedudukan rasmi dan sensitif terhadap adat serta budaya kerja rasmi. Jadi sebarang keraguan perlu dah dapatkan nasihat daripada Pusat Komunikasi Korporat PKK atau urus setia protokol universiti. Jadi daripada mana kami boleh dapat kenal pasti berlakunya kesilapan adalah pada ketika pelajar menyediakan tentatif program tu. Jadi dekat situ bila kita dah sediakan tentatif program, dah lengkap tentatif program, baru kita lihat siapakah tetamu kenamaan dan sesuai atau tidak panggilan tersebut. Ya, kita letak di pangkal nama tetamu rasmi kita tu. Jadi di situ kita boleh buat penambahbaikan daripada awal. Okey. Baru tadi saya sebut berkaitan dengan tentative program. Jadi daripada event skit UTM ni, pelajar boleh lihat contoh-contoh tentative program yang disediakan di dalam portal tersebut. Ya. Jadi tentative program ni boleh digunakan sebagai panduan untuk membangunkan perjalanan program yang tersusun, realistik dan mematuhi protokol majlis. Okey, mungkin bagi setengah pelajar rasa mudah nak menyelesaikan tentative program yang setengah hari ataupun 1 hari, ya, berbanding dengan tentatif yang memerlukan perjalanan program yang panjang. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada pelaksanaan sesuatu program tu. Ya. Jadi tujuan tentatif program ni dibuat adalah untuk menyusun perjalanan program mengikut urutan aktiviti yang jelas. Ya, senaraikan dulu apa saja aktiviti yang kita nak laksanakan dan kita susun dalam tentatif, kemudian kita akan susun kembalilah dan tambah baik. Dan yang kedua, tentatif ni dijadikan panduan kepada jawatan kuasa pelaksana dalam mengurus masa dan tugasan.
Yang ketiga, memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut tempoh waktu yang dirancang. Jadi dekat situ biasanya kita akan letaklah berapa minit kita punya pelaksanaan pembukaan program contoh. Berapa minit untuk tempoh ucapan aluan, ya. Kemudian ucapan perasmian, kemudian gimmick program dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, tentatif program ni membantu mengenal pasti keperluan logistik, teknikal dan protokol program. Dekat situ kita boleh tahu sesuai tak program ni diletakkan di tengah-tengah majlis dengan ada pergerakan contoh banting banner ataupun gimmick-gimmick perasmian, berapa masa yang diperlukan, apakah perkara yang boleh kita isi sebagai mengisi masa sementara perasmian program tu dibuat. Okey. Penyediaan tentatif program yang baik membantu memastikan program berjalan lancar, mencapai objektif serta meninggalkan impak positif kepada semua tetamu dan pihak berkepentingan. Itu pentingnya tentatif program sebelum dia menjadi atau cara program. Kemudian, reka bentuk grafik. Reka bentuk grafik ni kita gunakan dalam hebahan, dalam bentuk fizikal maupun media sosial. Dalam hal ni, penganjur perlu merujuk contoh reka bentuk grafik sekali lagi dalam event kit at UTM sebagai panduan menghasilkan bahan promosi yang menarik, profesional dan mematuhi identiti korporat universiti. Perlulah diingat, perkara penting, pelajar diminta menggunakan template dan elemen grafik rasmi yang disediakan dalam event kit at UTM bagi memastikan keseragaman, identiti korporat serta mutu bahan promosi yang dihasilkan. Jadi kita nak kena tahu di mana logo UTM nak diletak, logo agensi yang kita bekerjasama perlu diletak di bahagian kanan, kiri dan sebagainya. Itu semua perlukan penelitian, ya. Jadi antara perkara yang perlu disemak, saiz grafik tu sesuai ataupun tidak, template grafik rasmi UTM, contoh e-poster dan virtual background program. Ini semua perkara-perkara penting, ya. Adalah lebih baik kita gunakan template yang telah disediakan. Memang kadang-kadang pelajar kita nak kreativiti sendiri. Tapi bila tidak menggunakan template yang disediakan, akan berlaku banyak penambahbaikan dan perkara itu akan mengganggu masa persiapan program. Ya, sebab biasanya hebahan program ni perlu dihebahkan dulu. Ya. Perlu dihebahkan dulu, perlu diwar-warkan. Tapi jika banyak penambahbaikan perlu dibuat, maka dia akan drag masa, mengambil masa yang banyak untuk persiapan awal. Okey. Kemudian perkara yang ke-10 berkaitan dengan urusan jemputan. Jadi penganjur perlu merujuk contoh kad jemputan sekiranya program tu memerlukan jemputan melalui kad ataupun biasanya surat jemputan dan senarai tetamu kenamaan dalam event kit at UTM bagi memastikan jemputan disediakan mengikut format dan protokol yang betul. Jadi dalam hal jemputan ni, pelajar-pelajar adalah diingatkan bahawa jemputan kepada tetamu kenamaan hendaklah dirujuk kepada Pusat Komunikasi Korporat atau urus setiap protokol universiti terlebih dahulu sebelum jemputan dikeluarkan. Ini sangat penting, ya, kerana surat jemputan rasmi hendaklah disediakan atas nama dan ditandatangani oleh pihak yang berautoriti di dalam UTM mengikut kategori tetamu serta protokol universiti. Ya, tidak ada satu pun jemputan yang boleh dikeluarkan daripada pelajar sendiri. Ya. Okay. Manfaat bila pelajar mengikut aturan urusan jemputan ni adalah untuk kita dapat memudahkan penyediaan jemputan, mengelakkan kesilapan format dan gelaran, dan yang ketiga untuk kita tingkatkan image profesional program. Ya, bila program kita tu dilaksanakan dengan profesional, maka semua pihak akan berpuas hati dan tidak ada komen-komen negatif selepas program dilaksanakan. Ya. Sebab tu adalah lebih baik kita rancang dan kita buat betul-betul sebelum program dilaksanakan daripada kita menerima banyak maklum balas negatif
terhadap program yang kita laksanakan, kerana dia akan memberi kesan yang tidak baiklah kepada imej universiti. Kemudian yang ke-11, jika tadi kita mengikuti modul yang disampaikan oleh pihak OSHARE, ya, iaitu keselamatan dan kesihatan. Jadi saya dalam hal ni saya tidak mahu mengulas lebih lanjutlah, kerana pelajar-pelajar semua boleh mengulang semulalah modul kedua yang telah disampaikan oleh Puan Siti Fauzia binti Muhammad Nur yang merupakan pegawai dari Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTM, yang beliau dah terangkan secara panjang dan jelas berkaitan dengan penggunaan borang event safety checklist. Dan event safety checklist ni hendaklah dilengkapkan dan disahkan sebelum program dilaksanakan, terutamanya bagi program melibatkan aktiviti berisiko atau peserta dalam jumlah yang ramai. Dan di sini saya nak tunjuk sedikitlah berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu disemak. Contohnya pengurusan peserta dan kawalan trafik. Yang ini kita perlu berhubung dengan pihak keselamatan, bahagian keselamatan makan dan minum. Kalau kita lihat sekarang, kita tak maulah berlakunya keracunan makanan dan sebagainya. Kemudian sanitasi dan pengurusan sisa, di mana nak buang sampah. Kemudian permit, lesen dan kelulusan berkaitan. Permit vendor, pentas, kemah, gerai dan struktur sementara, tahap kebisingan dan penggunaan PPE jika berkaitan, dan pelan tindakan kecemasan dan keselamatan jika berlakunya kebakaran. Ini semua perlu kita ambil berat. Ya. Kemudian yang seterusnya, perkara yang ke-12, penyediaan jadual pergerakan dan atau cara pentadbiran. Tadi kita dah bincang berkaitan dengan tentatif. Kemudian kita dah tahu berkaitan dengan atur cara, kan? Dan ini adalah satu perkara yang lebih terperinci, iaitu jadual pergerakan dan atur cara pentadbiran, dan dengan izin dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai running order. Ya, perkara running order ni perlu kita laksanakan supaya menjadi panduan operasi kepada urus setia, pengacara majlis dan pasukan teknikal bagi memastikan program berjalan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Jadi running order ni juga kita gunakan sebagai dokumen operasi dalaman yang lebih terperinci berbanding atur cara program yang dikongsikan kepada peserta dan tetamu. Dan running order ni adalah panduan, panduan yang kita gunakanlah sebagai jawatankuasa program, terutama bagi floor manager. Jadi hal ini bagi memastikan penyediaan running order memenuhi keperluan protokol dan pengurusan majlis yang betul. Penganjur disarankan mendapatkan khidmat nasihat daripada Pusat Komunikasi Korporat sebelum dokumen dimuktamadkan. Jadi tadi kita pergi kepada bincang pasal tentatif. Okey, kita buat tentatif dulu. Kemudian bila dah dimuktamadkan, dia jadi atur cara. Dan dalam proses dia nak jadi atur cara tu, di situlah proses di mana jadual pergerakan dan atur cara pentadbiran ni disusun oleh pihak pelajar, oleh pihak PKK, Pusat Komunikasi Korporat, dan juga mungkin kita ada PTJ, pegawai jabatan yang terlibat. Jadi kat situ kita akan bincang bersama untuk menghasilkan satu atur cara pentadbiran yang lengkap. Jadi saya dalam slide ni saya bagi contoh ringkas running order lah. Jadi setiap jawatankuasa dia dah tahu dah di manakah peranan yang perlu diambil pada waktu sekian, aktiviti sekian, dan apakah perkara yang berlaku pada waktu tersebut. Okay. Alright. Kemudian perkara yang ke-13, penyediaan teks ucapan, sama ada teks ucapan kata aluan, perasmian, ataupun teks ucapan bagi program. Okay. Sama ada teks ucapan ni kita lihat kepada kesesuaian. Jika program dalam bahasa Inggeris, semestinya lah ucapan tu dalam bahasa Inggeris, kan? Dan jika bahasa Malaysia, dan umumnya kebanyakannya program dilaksanakan dalam bahasa Melayu Malaysia, dan kita kena siapkan teks ucapan ni.
Jadi teks ucapan ni perlu disesuaikan dengan program dan tetamu jemputan berdasarkan format yang disediakan dalam Events Kit at UTM. Jadi apakah manfaat penyediaan teks ucapan ni? Kita memudahkan penyediaan ucapan rasmi dan biasanya bila kita buat program yang melibatkan tetamu kenamaan, teks ucapan yang perlu dibaca ataupun yang kita sediakan untuk tetamu kenamaan yang merupakan perasmi ni, kita kena email ataupun beri lebih awal kepada pegawai khas tetamu berkaitan. Dan ucapan rasmi yang kita siapkan tu adalah sebagai panduan kerana biasanya akan ada penambahbaikan di pihak tetamu kita. Jadi di situ perlunya komunikasi dua hala yang sangat bagus dan sistematik supaya hanya teks yang terkini yang telah disahkan sahaja menjadi teks yang akan dibaca pada hari penganjuran program. Okay, yang kedua, mengelakkan kesilapan protokol dan penggunaan gelaran. Ni kita pergi kepada yang asal tu tadilah penggunaan gelaran. Dan yang ketiga, dapat membantu penyampaian ucapan yang lebih tersusun dan berkesan. Saya maklum kadang-kadang pelajar dia tak tahu apakah intipati. Jadi kita boleh minta pegawai ataupun penasihat program untuk bantu pelajar siapkan. Kemudian kita email kepada pegawai khas perasmi dan di situ pihak mereka semestinya akan buat yang terbaik untuk menyediakan teks ucapan yang muktamad dan ditambah baik daripada pihak mereka. Jadi bagi program melibatkan pengurusan tertinggi universiti, tetamu kenamaan, penganjur disarankan mendapatkan semakan daripada unit penerbitan korporat melalui perkhidmatan permohonan bantuan semakan bahan penerbitan acara korporat sebelum teks ucapan dimuktamadkan. Okey. Jadi perlulah tadi kalau kita lihat slide ada 8 perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Pusat Komunikasi Korporat. Jadi pelajar pilih salah satu perkara yang perlu didapat untuk dapatkan rujukan. Okey. Kemudian perkara yang ke-14. Tinggal sikit je lagi modul ni. Kenyataan ataupun jemputan media. Ni kalau kita kata sebagai press release lah kan. Jadi dalam hal ni penganjur hendaklah memastikan setiap kenyataan media, jemputan media atau bahan berkaitan bahan berita yang melibatkan universiti disemak terlebih dahulu oleh unit berita dan hubungan media bagi memastikan ketepatan fakta, keseragaman mesej dan pematuhan kepada identiti korporat universiti. Kenapa semakan ni penting ya pelajar? Bagi memastikan maklumat yang disampaikan kepada pihak media dan masyarakat umum adalah tepat, profesional serta selaras dengan dasar komunikasi dan penjenamaan universiti. Jadi sebarang kenyataan yang tidak disemak berisiko menimbulkan salah faham, ketidaktepatan maklumat dan ia akan menjejaskan reputasi institusi. Dan dalam hal ini juga kita akan buat draft kenyataan media. Dan biasanya bila draft ni disediakan, dia akan diberikan kepada pihak unit berita dan hubungan media untuk disemak sebelum akhirnya disahkan untuk kebenaran diberikan oleh pihak media. Dan perlu dah diingat, penganjur tidak dibenarkan menghubungi atau menjemput pihak media sendiri tanpa penyelarasan dan semakan melalui pejabat strategi dan hal ehwal korporat. Kerana hanya pengedaran atau penerbitan kenyataan media selepas mendapat pengesahan dan kelulusan yang diperlukan akan dibuat oleh unit berita dan hubungan media. Jadi perlu dah diingat, semua urusan berkaitan liputan media hendaklah mematuhi prosedur komunikasi korporat universiti bagi menjaga kredibiliti dan reputasi institusi. Okay, perkara yang ke-15. Okay. Dalam program-program keagamaan dan kerohanian contohnya, perlukan bacaan doa. Jadi bacaan doa ni hendaklah dilaksanakan secara tertib dan bersesuaian dengan majlis bagi memohon keberkatan, kesejahteraan dan kelancaran program. Jadi perkara penting yang perlu kita sebagai penganjur kenal pasti adalah pembaca doa hendaklah berpakaian kemas dan sopan. Sebenarnya kalau dalam penganjuran program-program pelajar,
kita akan ketengahkan dulu siapakah wakil-wakil pelajar yang kita kenal pasti sesuai untuk membaca doa. Tapi kalau perlunya penglibatan staf UTM yang berkaitan, kita akan sediakanlah, ya. Tapi kat situ kita ada pilihan, sama ada kita nak ketengahkan pelajar ataupun kita perlukan perkhidmatan staf UTM, yang biasa baca doa. Dan kita akan jemputlah. Jadi doa hendaklah dibaca dengan jelas, khusyuk dan bersesuaian dengan majlis. Dia punya tempoh masa bacaan doa yang kita dah ada panduan bacaan doa ni. Boleh dimuat turun daripada events.utm.my tu. Kandungan doa perlu merangkumi kesejahteraan umum serta objektif program. Biasanya kita tak nak doa tu baca panjang-panjang. Tidak melebihi 5 minit. Kemudian kita pergi kepada satu aspek yang sangat penting, iaitu penandaan. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai tagging. Tagging ni kita buat untuk mudahkan pengenalpastian tetamu, melancarkan urusan protokol dan memastikan susunan tempat duduk dilaksanakan dengan tepat. Biasanya kita akan tanda tempat duduk tetamu kenamaan, dan kat situ kita perlukan seorang kita namakan sebagai usher yang menunjuk tempat duduk. Jadi peranan penunjuk tempat duduk ni sangat penting dalam penganjuran sesuatu majlis, ya. Dan di situ perlunya ada pihak yang mengenal pasti VIP, panel dan peserta, membantu pengurusan tempat duduk daripada tetamu kenamaan ni sampai dibawa oleh jawatankuasa yang terlibat, kemudian sampai ditandakan tempat duduknya. Dan ini menunjukkan profesionalisme sesuatu majlis. Jadi bila kita menanda, para pelajar sekalian, di dalam stiker ataupun nota pelekat tu, kita gunakan nama dan gelaran rasmi yang telah disahkan. Pastikan tulisan jelas dan mudah dibaca. Dia ada dua tempat di mana perkara ni perlu kita tagging ataupun kita tanda. Satu di tempat duduk, satu lagi di ruang jamuan. Penandaan yang tepat mencerminkan tahap profesionalisme penganjur dan menyokong kelancaran majlis. Setengah program dia ringkas, jadi di tempat duduk tetamu, tapi tidak di tempat duduk peserta. Tapi bila program melibatkan jemputan tetamu yang ramai, maka ada tempat duduk di kalangan peserta tu perlu ditandakan tempat duduk tetamu yang hadir, ya. Jadi itu kita lihat kepada kesesuaian program. Itu nombor 16 dan seterusnya slide yang ke-17. Tayangan video atau nyanyian. Kita maklum bahawa ada sesetengah program perlukan tayangan montaj ataupun nyanyian. Jadi di situ tayangan video dan nyanyian lagu rasmi hendaklah dijelaskan dengan dalam atur cara majlis serta mematuhi protokol dan identiti korporat universiti. Jadi tindakan penganjur dalam hal ini, yang pertama dia nak kena tentukan keperluan tayangan video atau nyanyian lagu mengikut jenis majlis, kena sesuai. Kemudian memastikan bahan audio dan video menggunakan versi rasmi serta terkini dan dia bertepatan dengan tempoh waktu yang ditetapkan. Menjalankan ujian teknikal sebelum majlis bermula. Di sinilah perlunya raptai program. Biasanya bila kita nak laksanakan raptai program, sehari sebelum ataupun paling terdesak sekali adalah dalam tempoh 3 jam sebelum program sebenar dilaksanakan. Dan yang keempat, menyelaras tayangan atau nyanyian lagu mengikut atur cara majlis. Yang kelima, menyediakan fail sandaran bagi mengelakkan gangguan teknikal. Memang betul ada kita dah siapkan link, talian kan, ataupun kita dah beri kepada pihak teknikal tapi kita bimbang sekiranya ada gangguan teknikal dan sebagainya, kita ada fail sandaran untuk kita mengurus risiko. Kemudian semua urusan berkaitan dengan tayangan hendaklah mematuhi prosedur komunikasi korporat universiti bagi menjaga kredibiliti dan reputasi institusi. Maknanya, tayangan video yang nak ditayangkan, failnya tu perlu disediakan lebih awal
dan perlu dihantar kepada pihak PKK lah, Pusat Komunikasi Korporat, untuk disahkan selepas dibuat penambahbaikan. Jadi tak boleh esok kita nak tayang, hari ni baru siap. Tak boleh sebab pasti akan ada banyak penambahbaikan yang perlu dibuat. Okey. Kemudian yang ke-18, bacaan ikrar rukun negara. Jadi bacaan ikrar rukun negara ni dilaksanakan untuk memupuk semangat patriotisme, perpaduan dan penghayatan terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Hal ini bukan semua program nak kena baca ikrar. Kita lihat kepada kesesuaian sesuatu program. Jadi bila perlunya ikrar, bacaan ikrar rukun negara, maka perkara penting adalah kita gunakan teks rukun negara yang rasmi. Ya, kita perlu baca dengan jelas dan tertib. Dan biasanya kita akan lantik seorang ketua kan baca ikrar di hadapan. Jadi perlu ada calon yang sesuai lah untuk mengetuai bacaan ikrar, ya, rukun negara ataupun rukun negara tersebut. Okey. Jadi secara umumnya, ya, apa yang saya nak ringkaskan di sini, modul asas pengurusan acara korporat dan protokol ini menjadi panduan kepada pelajar UTM dalam merancang dan melaksanakan program secara profesional, sistematik serta mematuhi protokol universiti. Jadi pemahaman terhadap aspek ini semua akan membantu memastikan program kalian semua berjalan lancar dan dapat menjaga imej universiti. Sekiranya program lancar, kita pun akan tenang, kan? Kalau program berlaku banyak maklum balas negatif, kitalah yang kena berhadapan dengan komen-komen tersebut, ya. Jadi dalam bab perancangan program ni, dua individu ataupun dua pihak yang perlu mengambil berat. Jadi selain daripada anda sebagai penganjur program, pelajar, persatuan pelajar, perlulah libatkan penasihat program dalam penganjuran program ni. Jadi penasihat program ataupun penasihat persatuan ni berperanan untuk bimbing, menyemak dan memberi nasihat dalam memastikan program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut objektif, dasar dan tata kelola universiti. Dan untuk mematuhi protokol, penjenamaan media grafik, teks ucapan dan acara korporat bagi memastikan setiap program memenuhi standard serta identiti rasmi UTM. Dan dalam hal ni, pelajar adalah dialu-alukan untuk menjadikan Pusat Komunikasi Korporat sebagai rujukan utama berkaitan dengan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Jadi kerjasama erat antara pihak penasihat persatuan ataupun penasihat program, pelajar dan PKK akan membantu meningkatkan kualiti penganjuran serta memastikan setiap program dilaksanakan dengan lebih berkesan profesional dan berimpak tinggi. Dan mungkin pelajar-pelajar rasa macam tak perlu nak pergi terlalu terperinci, tapi sebenarnya bila kita melalui proses penganjuran program ini secara terperinci, InsyaAllah satu hari nanti kita dapat melihat penambahbaikan dapat dilaksanakan dan apa saja program dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk akhirnya, apa-apa saja yang nak kita laksanakan, kita bolehlah pelajar rujuk yang pertama kepada pihak bahagian aktiviti dan pembangunan pelajar di bangunan M42 dan juga bolehlah dapatkan khidmat nasihat daripada Pusat Komunikasi Korporat UTM. Jadi untuk itu, jika ada sebarang persoalan, bolehlah tanyakan saja di ruangan chat tersebut. Dan saya sudahi dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.